Dan ketahuilah bahawa bahkan ada juga kemegahan yang dipuji dan dihajati kepadanya oleh manusia. Seperti dia bisa dia berhajat kepada sedikit daripada harta. Berhajat kepada sedikit daripada harta. Tu. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki kepadanya kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka ia dipuji. Tiap-tiap kemegahan kalau menyampaikan kepada yang dipuji oleh syarak, maka ia dipuji. Seperti kemegahan seorang di sisi raja yang dengannya dapat menolak kezaliman dan yang dengannya dapat menasihatkan raja itu. Semua yang ada di sisi raja, kedudukan dia dan penasihat bagi raja. Kau dengan sebab dia ada kemegahan, ada pakat di sisi raja tu, dia boleh tolak kezaliman dan dia boleh nasihat kepada raja tu. Nasihat ni tak boleh tuaku dah, ni tak boleh nasihat. Jadi puak angguk dah. Hak tuaku buat tu molek semacam. Jadi dia kata dengan ada pakar, dia dalam istana sama-sama dengan raja, dia boleh cegah perkara-perkara yang dilarang hak tu. Dia dipuji. Tu kemegahan pangkat hak yang dipuji. Tu. Ubat bagi kasih kepada kemegahan. Ubat bagi kasih kepada kemegahan. Dan ketahuilah bahawa ubat bagi kasih kepada kemegahan itu terdiri daripada ilmu, pengetahuan dan tindakan. Untuk nak berubat, kasih kepada kemegahan, kasih kepada pangkat, terdiri daripada ilmu, pengetahuan dan tindakan. Kena ada ilmu, tahu, dan kena bertindak. Kena dua-dua tu sekali. Yang pertama, adapun ilmu pengetahuan itu bagi mengetahui segala kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia. Tu. Untuk nak mengubat kasih kepada kemegahan ni, kasih kepada pangkat ni. Dari segi ilmu pengetahuannya kena tahu apa nama benda ia boleh membinasakannya dari dunia. Dan sebab kasih kepada betul, pada pangkat, pada kemegahan, kena tahu apa namanya, seperti manusia dengki terhadapnya. Tu. Manusia yang aku ni dah kalau buat duduk lagu ni ada orang dengki ni, beberapa kata semacam. Semoga datangnya ramai orang tengok ada berkiri. Mereka menyakitinya. Tunggu masa je nak caktinya. Tunggu masa je nak rumah orang. Tu. Mereka manusia lah. Manusia menyakitinya. Kena tahu waktu. Susah baginya pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Tu nak jaga tu. Nak jaga tu supaya tidak hilang kemegahannya. Moga kita nak kebahagiaan kemegahan ni supaya Allah hormat kita belaka. Nak jaga waktu tu tak suruh hilang tu cukup-cukup susah. Tu koyak ke diri kita lah kata. Tu. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa di dalam ketakutan daripada hilang kemegahannya dengan berubah hati manusia. Manusia ni
hati dia boleh berubah. Dah. Boleh berubah. Letak-letaknya lagi sokong lah kelani pula. Kalau biasa duk bunyi duk gini duk suak gitu gini cari orang lain pula. Tersebut hilang nak jaga tu berlupuk susah lah. Dan Allah Ta'ala itu yang memalingkan segala hati. Tu. Tu yang boleh balik bola hati, boleh paling hati kau tu boleh. Ada jaga kemugahan. Kalau semata-mata kita nak kepada pakar, ada kemugahan untuk menutup perhiasan dunia, nak bangga di dunia, nak jaga tu susah. Tu. Susah. Kenapa kena orang duk hormat kena, dia tinggal kena. Dia kena tahu tu. Dan ia mengetahui bahawa jika kemegahan itu sampai ke tahap manusia sujud baginya. Kalau sampai situ. Kalau sampai situ maknanya sujud. Manusia apa ni orang hormat sungguh dia ni. Nescaya ia tiada berkekalan kerana ia akan mati. Tu kena ayat ke hati yang begitu. Tak ada lama mati. Temu rasa hebat mati. Demikian juga sekiranya ia sujud kepadanya, matilah kau buat tu tak ada dek. Tu ilmu pengetahuannya. Kena ada benda lagi tu, kena kecek dengan dirinya lagi tu. Ia suka sangat kepada kemegahan. Nak orang hormat kepada mengenai kemasyhuran. Dan orang yang duduk sekeliling gitu gini tu, mati belakang tu. Bukannya kekal, deknya mati, kita ada dek apa tu. Siapa nak itu apa ni, sendiri mati juga. Kalau dekmu mati ke, tak ada dah. Tak ada dengan kemegahannya gapo. Jadi kamu begitu. Lagi tak kubur. Tu habis. Tu. Tebuk kamu. Tak tebuk. Tu. Tak cara demo dah. Apa miskin lagi. Maka bagaimana ia suka dengan kemegahan dunia yang binasa dan yang akan hilang. Sedangkan kemegahan akhirat itu yang berkekalan. Sedangkan kemegahan akhirat kekal, kemegahan dunia mentah ya. Akan binasa, akan hilang, kadang-kadang hilang sebelum mati. Hilang dah. Hanya buat demo. Tu. Kemegahan akhirat berkekalan. Tu kena cari kemegahan akhirat. Tak usah carilah kemegahan dunia. Ia pertamanya. Yang kedua, ada pun tindakannya. Itu kena tindak ya. Maka engkau kerjakan apa yang dapat menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Tu. Membuat suatu benda yang boleh cabut pakatmu pada pandangan manusia. Pada pandangan manusia. Kamu kena muduk pakar hebat. Pakar kereta besar. Mau pakar kereta kacil mula. Dia kata orang sesok dah pakar ni. Dia kata sesok dah itu. Pakar tu. Kamu kena muduk kereta sedap-sedap mari. Tu. Buat hak tu. Buat. Seperti apa yang diceritakan bahawa seorang raja menziarahi seorang yang sangat zahid. Seorang raja lagi ziarah orang sangat zahid ni, orang tak cara manalah ke dunia ni. Tak ingat kalau apa ni buat amal ya. Tatkala orang zahid itu mengetahui kedatangan raja itu, maka ia menyuruh dengan menghidangkan makannya. Apabila dia tahu raja nak mari, dia suruh hidang makan dia.
maka ia orang zahid tadi memakan dengan bersangat lahapnya. Tu. Dan membesarkan suapan supaya hilang zahidnya dari dalam hati raja itu. Raja lagi saya nak tengok dia ni orang zahid. Dah, takut dia mari berasa ada rasa hebat, rasa megah dalam hati dia. Dia makan semua orang tak hidup makan ni. Allah. Dah. Tu. Basuah mulut besar-besar ni bukan jepuk-jepuk lah. Bobo dalam mulut. Nak apa ni dia buat lagi tu supaya hilang dari hati raja kan. Zahid mana pun. Nah, makan tak ada rasa gitu gini bukan dia ni. Dia nak suruh raja kata gitu. Nak suruh raja nak berasa dari hati rajanya nak gitu. Tu tak sebi ada rasa kemegahan dari hati orang lain terhadap diri dia. Tu. Tetap kadang raja melihat ia demikian itu. Apabila raja tengok dia ni makan, nak pelahaknya dia ni. Bukan kalau tua dia panggil makan teraruh tu. Ada begitu tu. Maka ia raja berpaling daripada orang yang zahid itu. Raja pergi bukan dia ni. Dah ingat nak ambil berkat dia. Nak ambil berkat dia suruh doa apa ni bukan dia dapat pergi temu ni. Makan pun itu dah ni. Tu orang zahidnya dia tidak lagi tu. Dia makan jadi orang jenis makan berhenti sebelum ini. Ni nak soong pun nambah lagi bukan dia kan. Tu. Raja tengok raja pandai pun gelik lah. Raja apa ni pandai. Dan orang yang zahid itu berkata, apabila raja gini dia pun kata lah, Alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Maksudnya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memalih di kau daripada aku. Dia puji Tuhan mujur lah. Tuhan pandaimu. Tuhan pandaimu yang berasa dalam hati raja ni aku ni zahid dan sebagainya. Tuhan pandai, Tuhan buat. Dia nak tu. Kena tindaknya lah gitu lah. Untuk nak jaga hati, nak didik hati supaya tidak kasih kepada kemegahan. Kita buat benda-benda yang menyebabkan orang tengok dia ni hebat di mana. Tak, mari kita kacil pun tak kecil manis dah punggu. Apa tu sengit tu sebelah. Tu pakai serebeh. Tu nama kini duk pakai tuk nata lah. Pakai kereta hebat-hebat lah. Bertindak lagi tu. Maknanya kita kena buat apa ni ada pada sisi manusia tu. Dia tidak anggap kita ni hebat dan sebagainya untuk nak hilang apa ni kemegahan tu. Tu cara nak tindaknya. Ya jadi gitu. Moga apa ni kalau kita tidak gitu ke manusia gitu lah. Lemon. Dan kampung ni lemon dalam hati. Kemudian untuk hati kenapa kamu total lagi? Itu orang sadar. Kadang itu ada satu. Jadi adik dengan gitu ya. Itu kasih kepada kemegahan, kasih kepada pangkat. Dan pasal yang ketujuh mengasihi dunia. Ia tercela mengasihi dunia. Sekata ذكر فاعلم أنه قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت بها ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين برحمة الله إن الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عنا ولا تحزنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اجعل ثواب ما قرنا وما هلنا وعلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرف العظام ثم إلى رؤي أزواجه وأصحابه وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى الروح بل استمعنا بسببهم وتلي القرآن العظيم من أجلهم وباسمهم يا رب العالمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انقل أرواحهم من ضيق القبر والنحور
إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم صل لصاحب الطعام وارزقه من الحلال وجنبه عن الحرام وأتمم نيته واغفر لنا وله ولموتانا وموتاه يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله الله محمد رسول الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.